M. Saravanan buat U-turn selepas desas-desus rombakan kabinet. Itu sindiran sinis seorang pemerhati terhadap tindakan timbalan Presiden MIC, Datuk Seri M. Saravanan, yang dilihat membuat U-turn politik apabila menyatakan parti itu masih kekal bersama Barisan Nasional BN. Menurut pemerhati, perubahan pendirian tersebut berlaku selepas Saravanan dikatakan mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, sekaligus mencetuskan persoalan sama ada keputusan itu berkait dengan tawaran jawatan. Tegas pemerhati, kenyataan mengejut Saravanan itu sekaligus menunjukkan wajah sebenar beliau sebagai pemimpin. Malah bagi pemerhati, tindakan Saravanan itu bukan lagi soal prinsip atau perjuangan. Sebaliknya, dilihat lebih menjurus kepada percaturan kuasa apabila pendirian politik boleh berubah dalam masa singkat sekiranya dikaitkan dengan tawaran jawatan menteri. Pemerhati dalam masa sama menyindir Saravanan dengan mengingatkan beliau keputusan akar umbi semasa mesyuarat agung tahunan AGM MIC yang diadakan November lalu, sebulat suara menyatakan persetujuan untuk parti berkenaan keluar dari BN. Namun kini bagi pemerhati, U-turn dilakukan Saravanan selepas pertemuan dengan Zahid tidak jauh beza dengan drama politik dalam percaturan kuasa. Terdahulu, Saravanan yang juga ahli parlimen Tapah menekaskan MIC masih merupakan parti komponen BN kerana majlis tertinggi parti itu belum memuktamadkan sebarang keputusan berhubung kerjasama dengan parti lain.